Hai. Okay my friend, hari ni aku berada dekat Little India Penang dan hari ni aku nak try rasa. Itu dia di 100 gram. Apa yang ambil kat kedai ni saya difahamkan gelato dan juga chimney dia cukup sempoi. Sempoi tak sempoi, jom kita berkenal. Okey, ini apa nama dia? Matcha. Kamu suka matcha? Aku suka. Matcha dah sedap lah. Oh, sedap. Tembikai limau. Ini pertama kali aku nak rasa dalam sejarah hidup aku. Tembikai dengan kombinasi limau. Bismillah. Oh, tempoh. Yang ni aku tak mau cerita. Apa aku nak main try sendiri. Yang masam tu ada, dia punya manis pun ada. Dua dalam satu. Yang ni apa nama? Cinnamon. Oh, yang ni ada kulit kayu manis punya rasa. Ni sempoi aiskrim kulit kayu manis. Jangan dapat tu. Guys, ini dia nama coklat orange. Coklat orange ni lagi sedap pada watermelon. Ni aku punya rasa. Sempoi. Okay geng, yang ni pun dok kata chimney. Chimney ni adalah yang kulit luang aiskrim ni lah. Dan juga yang ni dia bagi aku peanut sneaker dan juga coklat matcha. Jadi kita nak tahu rasa mana kombinasi ni sedap tak sedap. Ikutlah video ni sampai habis. Aiskrim tuan-tuan. Uish, tak boleh nak cakap lagi. Rasa macam nak makan ngap tu. Ni aku nak kata jujur ya gambar yang aku punya rasa kombinasi dia memang cukup terbaik lah. Nampak berkali sikit boleh? Nampak. Okay.